kita nak kembali semula untuk yang dah pun hantarkan kiriman-kiriman WhatsApp untuk jam yang ketiga kali. Kiriman dan senda cepat ke telefon kita anda 019 Selangor FM pilihan tepat. Hello. Okey, kita nak kepada WhatsApp kita yang pertama lah untuk jam yang ketiga ni. Hidayah Husin, dia kata Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Assalamualaikum Cik Zulkifli. Bagi saya makna rehat ataupun istilah rehat ni, rehat dari melakukan semua kerja. Contoh, ni contoh panjang contoh dia. Masak, basuh, gosok baju dan lain-lain lagi. Dan senarai menangis, Jid nak membacanya. Okeylah, nak rehat chat bersama dengan Jid. Terima kasih Daya. Macam Hafiz, dia cakap bila rehat ni makna dia bila boleh duduk minum kopi sambil dengar hujan turun. Itu rehat terbaik. Bella, rehat terbaik adalah bila scroll phone tanpa rasa bersalah. Tu rehat paling bahagia supaya kita dapat tengoklah perkembangan semua.